Ini persediaan kami untuk buat projek tanaman pisang. Hai semua, jumpa lagi kita di channel Kebun Tok Tok. Tanah di kebun penuh dengan lalang. Benda pertama yang kami buat untuk start tanaman pisang ialah kami kena clearkan dulu lalang yang bersepah ni. Di kawasan yang lalang tak lebat sangat, kami guna mesin potong rumput yang guna tali. Kalau yang lalang tebal tu terpaksa guna bilah besi. Kalau tak memang susah nak potong semua. Kawasan ni kena guna bilah besi. Kalau dengar bunyi mesin pun dah tahu yang mesin potong rumput ni guna bilah besi. Kalau perasan ada tiang pagar yang condong, itu sebab sebelum ni air sungai melimpah naik dan tanah situ jadi lembut. Dekat sini pun kena guna bilah besi sebab lalang tebal sangat. Siapa tengok lepas buat senang tu. Baru buat hari kita ada. Ha, tengok ah. Tengok ah. Nah, itu kena buka satu. Kau ni lah kot. Kalau betul tak boleh. Nak buka tali guni dengan senang tanpa rosakkan guni. Memang senang, tapi bagi kami yang baru nak mula ni memang tak pandai. Kena belajar lagi. Tak boleh. Tak boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia potong hujung, lepas tu dia tarik sebelah tangan dah bang. Ni ni. Tak lah, nak tarik sebelah tangan lah ni. Tak boleh. Boleh dia tarik, dia bunyi tu. Tak tu. Tarik macam ni ke? Tengok, jalan tak? Tak. Ha, tengok. Ni, tarik ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Putui. Allah. Oh. Putui lagi. Buka. Kena apa nama? Kena potong lah filem ni. Filem ni kena potong. Tak jalan. Buka tapi tak bunyi ter. Bunyi pui. Dan ni senang habis. Tak habis. Pokoknya dah ada video buah. Betul lah. Ni cempedak. Nangka. Tu yang balut tu Bukan madu ni. Dia ada apa yang senduk tu macam gayung tu kat mana? Kalau yang tu lagi okey. Yang tu depa dah simpan tak tahu nak cari lah. Nak ni, nak Ajib tengok, tak payah. Tak payah. Macam ini
apa banyak kerja. Tak apa. Senduk kecil. Dah kita pergi pokok kecil-kecil. Okay. Pokok besar tak apa. Tu pokok besar. Apa yuk? Boleh. Okey. Nah, ni macam suku babi korek ni. Banyak kerja. Dia kerja semua. Ni pokok apa? Ni nangka. Nangka. Nangka madu. Berapa tahun ni? Nangka ni dia terencak sikit. Kadang biji benih tu, buah tu tak, biji tu tak elok kan. Dia bergantung pada biji benih. Kadang-kadang benih biji yang kita dapat tu bagus punya buah. Dia ni elok. Ni kita punya style tabok okey ke no? Style tabok ni okey ke no? Tak tahu lah, kita buah aja lah. Kita pun bukan pandai, baru belajar, tapi ketiak tu aja lah. Tu ada 7-8 biji. Deh. Berapa nak? Oh. Tengok. Madu. Dia siapa buah dekat lantai Dia buah dekat pohon. Banyak biji, 7-8 biji. Deh. Alim kata buang kan, nak bagi dia buah dia elok. Kita kena buang tengah. Tapi kita ni tak pernah tanam. Kita nak buang buah tu, kita sayang. Oh, buang buah. Kita buang kalau ada satu tangkai yang banyak biji tu, kita buang sikit. Tapi kita ni baru belajar. Kita nak buang, kita rasa sayang. Kita belajar ke tu, kalau esok ni dia tak mau membesar, kita belajar ke situ, kita buang lah. Tapi kita nak tengok dia buah dia tak macam mana. Tapi ada orang kata buang buah yang dia tak akan besar. Yang mana? Yang mana tahu? Kita tak tahu. Pasal pokok di sini bahaya dia kalau kita bagi dia terdedah. Nanti ada ulat dalam. Oh, deh. Jadi kita kena tutup dia bawah. Sini serangga perosak banyak. Dan ni ada pokok mator. Motor. Motor ada. Yang ni Kenapa abang kata pergi kedai abang tak tahu yang mana satu? Abang kata abang pergi kedai tak tahu yang mana satu? Ada, kena. Kena. Tapi pokok dia tak elok. Tapi yang ni pun bukan elok kan? Pokok ni lubang. Binatang kan ni belalang, dia makan daun tu. Tu lubang-lubang kan. Jadi dia perlu penjagaan lah. Cuma macam kita ni, kita mai seminggu 2 kali macam tu, penjagaan dia tu kurang lah sikit. Dia bau no? Dia bau macam apa? Getah skrak. Memang. Memang bau tu. Dia campuran. Dia kompos. Dia kompos macam-macam benda. Dia medisi, lepas tu dia proses. Gembok dia balik, buat balik semua. Dia naik elok. Apa dulu apa tawar naik? Dulu dia santai. Dia tak mau naik, dia terbantu. Lepas tu gembok balik tanah dia apa semua. Buat balik, elok. Dia ada semut Tak apa, semua tak apa. Ada. Ada semut punya. Apa? Tanah dah tahu. Tanah dia mau elok. Motor ada satu Patai ada satu Tu
Cari lagi batu ada tanam kat itu kat bang. Sekelompok. Depan tu. Dekat-dekat dia lah. Tak boleh. Ha? Pokok motor depan tak ada pokok motor. Ada besar macam pokok motan. Oh, dia besar. Dia boleh besar ambil pokok macam tu. Tak, kalau kita cantas jangan bagi besar boleh. Kita ada jaga dulu. Yalah, jantai pun dia mesti nak besar lah. Kita nak jantai tahu lah. Kita cantas, dia naik besar kita cantas. Naik besar cantas. Sampai dia give up lah dia. Tak boleh tu tak ubah. Itu nasib lah. Tu. Jadi kita tanam pokok ni dulu. Tengok pokok dia lagu mana. Tu yang pokok petai bawah depan tu. Pokok petai tu hybrid dia tak besar. Nak bawah depan tu. Nak tengok macam mana pokok tu nak jadi. Yang abang tanam kat depan rumah tu, pokok petai tu. Yang tu kan? Yang tu ada lagi lah, hidup lagi. Hello. Ada monyet tak kejauh? Tak ada. Ini buah keliling lah. Ha? Buah keliling. Ini lah. Pokok ni kecil. Cepat lah. Tak apa bang, buah banyak tu bang. Orang kata macam mana dah? Yang baja kimia buah sikit. Yang ni organiknya buah banyak. Kot? Tak tahu. Memang. Tapi ada organik. Tak buah banyak pokok mati pun jangan main. Betul ya? Orang tak tahu. Jangan buah dekat pangkai lah bang. Tak lah. Dia rumah. Macam Haji kita baja tu kan. Baja subuk yang Haji kita baja kimia tu. Sebelum buah pokok-pokok di sini dah duduk buah di rumah dah. Dia tak mati. Tapi kalau ada satu baja tu, baja organik. Buah pokok mati. Kok cabai pun mati. Terlebih ke? Tak tahu. Itu yang kadang susah nak cakap. Isu Alim mau kan pokok 5 pokok tu dia tanya pokok 5 pokok. Boleh mau pokok ke? Dia tanam beli betul lepas dia tak. Kan ada sana. Tak. Tak ada ya? Dekat belakang rumah tu duduk mesin hari tu. Duk kena buah jatuh, buah limau. Bau dah sedap mau. Tak tahu buah limau apa. Tapi buah limau ni kot nipis kot. Limau nipis. Ataupun ada satu dia limau tu. Dia tanam. Limau nipis yang bolam ayat TO tu Oh. Lama dah pokok ni, bantut tu. Pokok ni pokok. Dulu pokok mati. Oh, yang mati tu Ganti balik. Tapi tak berapa elok. So? Tak tahu lah. Ni doyan apa? Ini doyan macam bagus ni. Doyan kampung lah. Tak. Doyan apa? Ni kahwin ni. Doyan apa tak tahu. Yang dia beli seed sedap-sedap tu. Cik semai lah. Oh, doyan kunyit tu? Tak tahu. Kat sini lebuh satu bang. Pokok. Lapang. Pokok ni yang patah yang abang ikat ni. Yang ikat tu tak jadi eh? Memang tak jadi eh, patah. Mati ke? Oh, ni. Ni pun patah lagi bang. Mana? Tu. Mana? Yang patah itu. Itu yang patah itu. Buang tu. Daun mati. Ada lagi yang patah? Dia lebih. Gelap kulit. Pokok ni bukan besarnya. Tu. Tu. Dia tak ada nak besar, tak ada gaya besar. Keram main kepak. Gaya nak besar, keram main kepak. Ada sepokok lagi tahun tu dulu. Dia pujuk lagi tu lah. Dah senang nak buah tikar tu dia cabut lebih. Dua pujuk pokok ke pujuk monyet? Pujuk pokok lah. Yang kan pujuk monyet. Semut banyak Semut banyak. Elok Semut tak apa. Itu semut tak apa? Semut tak apa, dia tak pergi rosak. Tapi akak lah je. Tak ada apa. Tak ada apa? Yang bagi rosak dia belalang lah, ulat lah tu kan. Ada. Daun dia macam mana nak buat daun dia berlubang Semut dia tak gigit daun lah. Betul ya? Pujuk dia naik elok. Elok. Dia naik elok. Dia naik tegak tu buah. Tu dia. Bau lah. Tu. Dia batang dia kita tak pangkas dia jadi dia besar sikit. Nak pangkas dia. Tadi
Tapi kalau abang bayang kalau ada besar ni, Ha. oh ada buah. Sini ada buah. Ha. Ni ada buah. Sini ada buah. Dia buat. Banyak buah. Ha. Kaya kita. Dia buat buah tak ada kat kita. Abang. Abang bagi tahu balik pokok ni pokok apa? Cempedak nangka. Bentuk dia macam nangka. Ha. Rasa dia Bentuk dia macam cempedak. Bentuk dia macam cempedak panjang. bentuk macam cempedak. Ha. Bau dia Bau dia macam nangka. bau macam nangka. Isi dia pun macam nangka. Isi macam nangka. Rasa nangka. Rasa nangka. Oh ni. Ha, sedap. Kalau dia tak buat isi dia elok memang sedap. Ni. Tu ada tu. Oh. Sekarang lagi atas tu. Atas dah. Oi, itu besar. Dah musnah kan nanti dia nampak. Oh dah. Ni orang bagi patah nanti dia nampak. Ni. Dah patah. Kau bagi patah. Oh. Anak lagi dah patah. Macam mana kita nak buat nak kawal kera ni? Satu masalah, bukan kita lah. Masalahnya satu dunia. Nak atasi masalah kera ni. Apa tujuan dia patahkan? Ha. Sebab apa dia patahkan? Nak buat macam mana? Tu perangai dia. Dia patahkan dahan ke yang atas Tak Yang kena tusuk. apa-apa aja dia boleh bagi. Tak, Dia yang tu. perut. Yang tu dia dahan Ha, sini. Ni. Ni ranting. Ni ranting. Oh. Secara macam kurang ilmu lah, kurang pengetahuan, dan kos kita yang agak terhad. Macam ni lah, ulat-ulat makan daun ni. Kita nak atasi macam ni semua lambat. Daun dia kena sembok lah. Adik kata ada beli ubat. Oh tak beli ke? Tak tahu nak beli ubat apa. Memang lah, kita tak kerti nak pakai. Kita tak kerti nak beli ubat apa, kita tak tahu. Banyak kedai tahu. Saya kedai, hak dia jual, dia kata bagus Esok beli buah pokok ni pula. Pokok royam besar. Dekat sana royam besar. Buah dalam timba bang. Buah dalam timba tu guna gayung. Bukan timba yang kita ada angkut simen tu apa dah? Timba baldi Simen. Ha. Timba kecil tu. Kecil tu. Timba kan? Tu guna gayung tu. Dia tabung memang dia. Memang banyak-banyak. Ni cendawan apa? Tahu, cendawan tak boleh makan, mabuk. Ni pokok ni daun kereta. Daun cerita. Daun kereta tu kita rendam air hangat. Kita minum air dia jadi ubat. Oh. Orang panggil empedu bumi. Tapi pahit tak tahu nak abang lah. Oh, kepak. Ranting-ranting dia, pucuk dia semua. Habis. Masa kecil Masa sekarang ni. Lah ni mana? Dia patah Oh ada ke? Ni bekas dia kepak. Ni bekas dia kepak. Ni nampak bekas dia kepak. Pucuk satu tu dia kepak. Batang dia nampak macam pun. Batang dia. Apa? Ni nampak macam Tu lah korang buat. Dia kepak pokok. Ranting-ranting tu. tapi besar ke mana? Memang asalnya elok. Pokok ni. Bila dia besar korang main kacau habis. Jadi kalau kita biar lalang tinggi, okey apa bang? Kalau kita keliling ni kita jangan maintain dah. Jadi monyet tak nampak. Lindung. Nampak. Nampak ke? Nampak. Dia main kacau ni masa lalang banyak Oh ya ke? Kebetulan pula pokok ni berbuah rambutan, musim rambutan. Ni pun pokok kacau juga.
Ni nangka. Ni bukan kera ya, babi pun kejauh mak. Oh. Ni pokok nangka. Yang nangka madu. Babi pun kejauh ni, bukan kera saja. Apa kat pangkai tu? Kuning-kuning tu. Pokok ni sakit. Ha? Tu yang kuning apa dia? Ada kanker dah kot. Ya. Bukan getah Bukan. Macam ulat, makan ulat. yang kuning tu Ha? Yang kuning tu, bawah. Ha. Oh, Kanker. kanker. Pokok ni sebelum ni sihat. Tinggi je lah. Ni jadi pangkai apa tu? Ha? Pangkai dah tu. Pangkai. Pangkai. Oh, pangkai lah. Ha. Tahu lah. Berapa lama dia boleh duduk dengan keadaan pokoknya ni. Ubat kita pun tak tahu. Nak beli ubat apa. Babi kuat mak. Sorok kat tengah lah. Ni duduk macam ya apa? Cacing. Oh Nampak ni. Yang makan kulit kan. Mana? Nampak. Tu. Lepas tu dia dah berlubang tu semut masuk. Buka 5 mata buaya kan. Oh, yang belakang tu Ha. limau mata buaya Bukan teluk buaya. Ni mata buaya. Ni abang tanam dari pokok lah. Anak pokok bawah Ambil. Hari tu ni balik pi belah di rumah dulu bawa main ni. Oh, anak lah. Anaknya. Limau tak ada mendatang nak makan dia. Siapa? Wah, tak sedap. Tak sedap pun dia ni. Makan-makan lah pahit. Sedap. Tak mau. 2, 3 je. Satu pokok apa tu? Limau tu satu. Pokok limau, pokok pelam, pokok royan. Kau beram tak ya? Buah habis? Ada lagi? Ada lagi? Ada. Pokok habis ke? Pokok royan ni nak bagi tahu kat orang. Pokok royan ni pokok royan lama. Pokok royan kampung, royan besar lah. Tapi kat bawah dia tu ada pokok apa bang? Pokok kunyit Maka dia jadi pokok royan kunyit. Dia automatik dia jadi pokok royan kunyit. Ni pokok kunyit. Ini pokok limau. Limau apa dah tak. Tapi dia memang naik elok pokok ni. Sebelum ni dia tak mau naik. Tiba-tiba bila dia start membesar. Besar. Dia tinggi mana tu? Tapi tengok daun ni tak ada orang gajah. Nak buka carburetor? Nak buka carburetor. Tiling mesin ni dah lama beli tapi tak pernah guna. Jadi dia ada masalah nak start. Yang bocor tu. Yang bocor tepi. Asal-asal tadi sebab asal terinjak dia. Asal mungkin terinjak dia. Tapi tak payah buka dia tu. Aku baru boleh tengok dia punya sama ada dalam mangkuk tu ke ataupun dekat jarum tu. Dia bocor tepi, dia bukan bocor. Tengok. Dia bukan bocor. Tengok. Dia dekat tepi tu. Oh. Dia bukan bocor lah. Dia bocor dekat di antara ni. Nak kena tukar? Tukar RM75 sekali yang satu set. Carburetor ni sekali yang satu set. Dia punya ni. Dia punya exhaust ni. Yang ni masuk ke apa nama tu? Masuk ke exhaust, keluar exhaust kan. Yang ni dia punya corong, ini dia punya filter. So saya tengok satu-satu lah. Ini yang tank baru tukar. Ni tank baru tukar. Cantik lah. Dia kontras dengan hitam. Kalau tidak hitam lah. Yang lama hitam. Yang lama hitam.
Yang hitam simpanan. Yang hitam ada kat atas. Oh, betul. Hitam Romeo. Aduh, pakai tak lagi ni. Dua angan-angan lah. ID boleh test lah. Boleh test sayang okey. Cak alih dah pokok yang bawah tu. Aduh, beban dia. Baik. Macam nak bunyi kan? Tak. Nak bunyi? Tak bunyi. Macam nak pi. Tak. Tak. Pak. Okey. Apa yang bunyi? Exhaust tu tadi. Dah jalan. Dah jalan. Okey.
Jenuh satu botek. Banyak kamat. Sedih dia masuk. Dah kap ni kepak dulu lah. Ni duduk dulu. So betul ya. Abang maksudnya yang belah kiri, tangan kiri bang. Abang tak belah depan. Tak boleh depan. Belah ni kan, belah belakang. Yang tu tak ada. Dia abang ingat. Itu saja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini, sila like, share dan subscribe channel ini, channel Kebun Tuk Tuk.